Sekarang Ayah ada dekat area Tanjung Malim. So Ayah ada satu motor ni, dia pakai teknologi. Apa dia Ameh? Sini tengok. Ini motor kalau nak cakap bukan-bukan, memang bukan-bukan. Kau tengok. Mana brake kaki dia? Mana peminjak brake dia? Tunjuk sikit kan. Kalau ni dia ada function ke? Tapi belakang ada. Hai. Boleh pula dia berhenti. Ini ya, kau brake pakai apa? Pakai niat dia apa? Niat. Motor ni dia lain macam sikit. Nampak macam biasa-biasa macam ni kan. Tapi satu pakai keyless lah ni. Okey lah, biasa lah. Yang kedua pakai thumbprint Yang ketiga, tunjuk sikit kan. Pakai NFC Tak, hidup. Matikan ni sekali. Orang macam tak percaya lah. Okey, mati. Betul kan? Alamak. Ini orang tahun 2026. Ada lagi. Dia ni ni geng-geng budak JB ni, JB style. Yang lagi pelik ni, ni lagi dahsyat. Tengok. Dia punya botol minyak brake. Dia tak pakai. Dia pakai tiup je. Dia pakai tiup je. Yang ini kecil je. Kenonet. Pelik-pelik. Ini dikatakan JB style. Dia yang penting dadak JB, brake belakang mesti ada. Tengok satu. Ini ada tak brake belakang dia? Ni ada. Ni ada. Ni ada. Ini kunci pun ada. Dia buka air. Air pun ada. Walaupun pump standard, yang penting mesti ada pump. Ni baru nama orang cakap, laju biar laju juga. Yang penting safety mesti nak kena ada. Ada satu lagi. Air tak ada. Sini. Apa dia? Ya lah, air salahnya lah. Air pakai selangit. Jumpa korang dekat Teluk Batik nanti, okey?